apa saja kita buat, kita menjadi bogeyman, kita menjadi punching bag dalam arena politik Malaysia. Dan kebetulan sebab mungkin dari segi kepimpinan kita ataupun mungkin dari segi pendekatan kita, menjadikan kadang-kala kita menjadi target mudah oleh parti-parti yang berteraskan Melayu. Okay. Jadi semua parti di peringkat yang menentang kita, terutamanya daripada pembangkang, daripada PAS, daripada Bersatu, dia menjadikan DAP ni sebagai satu sasaran. Okay. Sasaran memang kalau dulu UMNO memang kita dah berpuluh tahun lah kita berbusuhan politik kan. Jadi ini telah pun dijadikan sebagai satu sasaran. Okay. Dan minda itu telah ditanam bukannya hari ini, berpuluh tahun. Okay. Ada pemimpin UMNO kata memang dulu masa zaman BN Kuat, masa zaman Dr. Mahathir telah pun dimomokkan, dan DAP ini memang menjadi enemy ataupun musuh yang direka. Okay. Jadi kita macam-macam kita cuba buat sedaya upaya untuk mengubah persepsi, untuk menunjukkan bahawa kita sebenarnya adalah pemimpin seperti mana-mana pemimpin politik yang lain. Kita nak menyumbang kepada negara kita ini. Kita nak membawa satu dasar ataupun perkhidmatan kerja kita berorientasi kaum. Seperti yang dikatakan saudara, saya dilantik sebagai Menteri Pengangkutan. Adakah dasar yang saya buat ini hanya untuk satu kaum? Jadi kita nak bawa satu politik yang bukannya melihat kepada faktor kaum. Kita nak lihat kepada satu politik yang progresif. Tetapi realiti dalam politik negara kita ini, dia masih menggunakan isu kaum sebagai senjata. Itu yang cabaran yang kita hadapi setiap hari. Untuk mengubah persepsi itu sangat-sangat sukar, bukannya mudah, saya faham. Dan ada misinformation yang disebarkan, yang kita menjadi mangsa.